Ya, jom. Sister lobby. Cantik. Punya letak pikat sampai ni dia punya nak menuju ke bilik kita 116. This is the room. King bed. Toilet. And the surprise is, nampak macam hotel biasa kan? Okay, ni complimentary dia. Sebab apa kita bawa pelampung tau. Sebab apa kita bawa pelampung. Here we are. Alamak. Ha. Dia ada jacuzzi. Tak payah mandi kolam. Dia ada jacuzzi untuk budak-budak. Okay, ada private jacuzzi. Situ bilik. Ni private jacuzzi. Ni tempat lepak. Berapa ya tu malam? Berapa 280. Tapi dah include tax apa semua dekat 300. 300. Okay lah. Selalu private room macam ni, private bathtub ke, private jacuzzi ke, private pool ke, bilik akan cecah dekat 500 tau. Macam Lexus ke, Lexus Hibiscus punya harga bilik kan. Tengok tu. Hotel, jalan kaki saja. Nampak ni. Pergi Menara Taming Sari, Air Formosa. Ni strategic idea lah. Jonker Walk. Alhamdulillah. Here we are, anak beranak. Kita explore Melaka jalan kaki je. Parking kat hotel sini. Jalan-jalan dekat Jonker Walk, kat Pandan Pilih. Jalan kaki dekat tempat-tempat apa tu, cruise. Okay, let's go. Macam ala-ala turis lah. Dari hotel tadi, kita jalan kaki. We explore Melaka. Sungai. Explore Melaka, jalan kaki. Ni lain, travel kali ni lain daripada lain sikit lah. Kita jalan kaki je. Now, nak cari tempat makan. Sungai dia hijau lah. Selalu pergi coklat. Kali ni bersih. Kedai-kedai di sekitar Sungai Melaka. Kakak nanti aiskrim cair. Buka. Okey. Apa tu? Bot. Nampak bot? Tu. Of Melaka. Boat. Welcome to Melaka World Heritage City. Tu tempat-tempat pelancong-pelancong daripada China, daripada negara kita pun ada. Ambil gambar kat sini. Okay, let's go hunting food. Sungai. Cantiknya sungai warna hijau. Bersih kali ni kita pergi. Kafe-kafe. Ini pelancong daripada Indonesia. Mereka liburan di sini. Cantik. Ini kedai minyak wangi. I love the architecture. Malam lagi best ni kat sini ni. Kedai pizza. Mak Saleh sukalah vibes macam ni. Tapi masalahnya kedai Melayu tak jumpa. Ada jumpa tadi mahal. Nasi goreng dia RM14. So tak apalah, kita jalan dulu. Kita tengok apa yang bersesuaian dengan tekak kita. Kedai pizza. Again. Apa tu? Boy. Penuh dengan Mak Saleh saja. Dia rasa vibes ala-ala Milan lah. Gitu. Diorang suka lah makan pizza, makan minum beer dekat tepi sungai macam ni. Nice, cantik. Architecture kat sini tu banyak yang lama-lama ala-ala Baba Nyonya. Lawa apa tu? For the food, ni kedai jus tembikai. Tapi kita nak makan benda berat-berat lah. Kita tak makan nasi lagi.
tengah-tengah ni lah. Video viral kat sini. Tapi masalahnya kita orang makan tengah hari pun belum lagi ni. Orang dah minum petang. Macam mana? We are still food hunting. Daddy ingat tak tangga ni? Tangga depan Daddy ingat tak? Kita honeymoon, kita pernah bergambar kat sini. Ni hotel dulu. Mami Daddy pergi honeymoon lepas kahwin. Depan Casa del Rio ni, nama hotel ni Quayside. Dekat dengan River Cruise. Maira, aiskrim dah cair dah. Azan bergema dekat Kota Melaka. Hotel ni kita makan satu kedai Baba Nyonya. Okay, let's go. Dan kita order 2 kids meal, 1 nasi goreng itik salai, cendol, must be. Bila datang Melaka ni dia punya cendol memang best. Dengan minum water sebab cuaca panas. So air ni je lah yang sangat menyelerakan di tekak. Nak start buka. Malam ni kita jalan sini je. Jadi kita duduk dekat Quayside Hotel. Situ pun strategik juga. Kali ni kita tukar angin lah, makan dekat tempat lain. Tidur tempat lain. Pancut. Semua boleh campur-campur. Janji rasa dulu. Balik hotel sekejap dulu. Nak rehat. Kita bagi rasa. Okay, kita dah balik hotel. Nak rehat. Masuk perempuan. Wow, first impression anak-anak. Wow. Let's go. Fish. Tu. Ini yang dinanti-nantikan. Private jacuzzi. Rasa nak tambah lagi satu malam. Okay, sambil-sambil santai, makan-makan. Boleh tengok anak mandi. Kita beli gula Melaka. Keria gula Melaka. Ni tadi tekan switch on. Tekan air kat sini. Tekan on kat sini. Tu, tempat bilas pun ada. Private pool. Dekat dalam bilik harga 200 lebih, tapi ni rate Agoda lah, selalu dalam 300 lebih lah weekend, tapi selalu full booking. Senang nak kawal anak. Bodyguard tunggu sini dia. Tak risau, alhamdulillah. Sambil makan Fish Korea. Ada lagi satu kedai viral lah. Alhamdulillah. Rasa nak tambah lah lagi satu malam. Tak puas. Aku enjoy the moment. Dah mandi sampai kecut. Dia tengok Didi and Friends. Kita mak bapak tak puas mandi. Sambung mandi jacuzzi lagi. Sambung mandi lagi. Malam-malam jalan cari makan. Tengok plan macam mana. Mungkin naik cruise. Kalau tak kita jalan-jalan je lah dekat area Uptown Bandar Hilir. Hotel kami jalan kaki je daripada sini. Dah dekat dengan Jongkok Walk dengan kawasan Eva Musa. Dekat dengan Little India. Cafe. Ni kopi minyak wangi. Ya Allah, sedapnya bau. I love the vibes here. Romantic lah. Bau pizza. Ui, feeling Milan lah. Feeling macam dekat Itali. Makan. Okay, ni
area tempat makan dekat dengan Hard Rock. Bau-bau pizza. Pizza Napoleon. Tu. Feeling lah makan sini. Dia menari. She dance. Hard Rock. Panda. Go. Hai. Alright. From here, dekat bulatan Formosa ni, kita pergi ke Jonker Walk. Baik. Anak-anak jaga korang. Korang kes culik banyak. Betul. Kes culik orang yang macam-macam orang sekarang. Hawau. Anak tu rapat-rapat. Telefon habis kena imbat. Sekejap, nak ambil gambar. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia anak pun manusia juga ni. Okey. Terima kasih. Dari Murah Johor. sikit. Dari Johor. Masih orang Johor. Dari Melaka ke negeri Pahang. Singgah di Johor beli berangan. Dari Melaka ke negeri Pahang. Singgah di Johor beli berangan. Pun diucapkan selamat lah datang. Apa yang kurang dicaci jangan. Rock. This is Jonker Walk. Nak RM10 jadi. RM10. Ya, ada RM10. Sekejap beli belon. Fish show. Jonker Walk. Let's feed. Nak dekat Chinese New Year ni, wah meriah lah. Memang vibes. Sekejap, macam mana nak lintas? Oh, feeling rasa Chinese New Year dekat Jonker Walk. Oh, I like it. I like it. Thailand sauce and powder, spicy powder and Thailand sauce. Ada satu mau. Bayar sedap lah. Okay, thank you. But nice. Oh, mak. Gula tarik. Looking for the Tangkulo. Jonker Walk. Strawberry. Candied fruit. Okay. Ini yang kita nantikan, strawberry. Dia sebabkan dia orang jual aksesori. Contoh kalau ada macam ni iPhone. Sudah pakai iPhone 12 lah. Sekejap lah Sekejap. Dapat tajam. Tak lepas. Tak lepas pakai tangan je. Candied strawberry. Tangkulo. Fresh.
Warna-warni becak ai tengah jalan tak perasan. Dari uptown baru buka. Hai, ada? Hai, aku say hi, say hi. Hai. Okay. Hai, Labubu. Go, cepat. Give me 5, give me 5. Give me 5. Kenapa? Allahu Akbar. Cepat, ambil gambar. Buat yang kesan penjajahan. Sini sampai Hard Rock. Belah sana tu. Disco. Tempat minum air arak ni belah sana. Yang seberang sungai. Bukan yang belah sini banyak tempat makan. Pizza, apa semua. Belah sana tu tempat pub-pub lah. Come back to the hotel. Nak rehat-rehat. Bulan terang. Such a perfect morning with this view. Sekarang baru pukul 7 pagi. Okay, kita nak tada air panas. Nak manja-manjakan diri dulu. Sementara tunggu anak bangun. Budak baru bangun. Ya, baru bangun. Baru bangun dia terus tengok Shani. Mana? Hotel kita booking tu, bilik kita booking tu tak ada include breakfast. Tapi tambahlah RM33 seorang. Dapat makan dekat rooftop. Buffet rooftop. Jom makan sayang. Orang lain dah habis makan, kita baru nak makan pukul 9 pagi. Tengok view City of Melaka. Sarapan kat rooftop, view Melaka. Cantik gila. Jom. Ada apa? Chicken sausage. Rendang. Rendang untuk nasi lemak. Mi goreng, nasi lemak, bubur. Nak ni, ajak Kita orang ni dah lambat ke, Dek? Asal macam tak ada orang? Ada yang dah turun pagi tadi. Oh, dah turun pagi tadi. Okay, ni pemandangan rooftop. Tapi ni kita turun lambat. Burung-burung. Kita turun lambat pukul 9 lebih. Macam dah tak ada orang lah. Agaknya culture pelancong-pelancong kat sini. Pukul 7 lebih, pukul 8 dia dah datang sini breakfast. Hanya tadi kita dengan satu pasangan honeymoon tu je yang ada kat sini. Okay, nak balik bilik, nak mandi-mandi sebelum check out. Okay, ready for check out. Tu tadi kita nak beranak mandi dalam ni. Lagi setengah jam dah nak check out. Bye. Check out time. Bye. Rindu rasa nak stay lagi satu malam. Sini ada Netflix, YouTube, TV, Smart TV.